Hi guys, my name is Kelvin and welcome back to my channel. Okay, so as you see the title, tajuk untuk video kali ini, saya akan buka dua Hot Wheels. Okay, ini adalah variant yang sama tetapi warna yang berbeza. Okay, so tanpa saya bawa masa lagi, so saya nak ucapkan selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan juga selamat malam di mana sahaja anda tengok video ini. Okay, so sebelum saya pergi lebih lanjut, saya nak ucapkan selamat tahun baru 2026. So video ini direkod pada 31 Disember, okay, iaitu hari terakhir 2025. So sepanjang tahun 2025 ini banyaklah video saya dah buat. Okay, so target saya nak 500 subscriber. So hari ini adalah hari terakhir. Dan sebelum saya start video ni, saya tengok subscriber saya naik satu saja, iaitu 493. Saya kurang 7 lagi subscriber. Okay, tak apalah, tak tercapai saya punya 500 subscriber untuk tahun ini. So saya akan bawa untuk tahun hadapan. So tahun hadapan, kalau boleh 500 subscriber tu saya nak dapat dalam masa 2 bulan lah. Okay, Januari dan juga Februari. Okay, lepas tu habis bulan Februari tu dapatlah achieve 500 subscriber. Okay, so mana-mana yang baru dengan channel saya, tolong saya klik subscribe button dekat bawah tu, free sahaja, tak perlu bayar. Support channel saya supaya saya lebih rajin nak buat video. Okay, so dah subscribe tu, bagi like dan jangan lupa share dengan kawan-kawan yang sama minat dengan hobi ini. Okay, so yang paling penting adalah bell dekat atas ini untuk notification. Okay, so selamat tahun baru 2026. Video terakhir untuk tahun inilah. Tahun depan kita buat video lagi. Saya akan lebih rajin untuk buat video. Okay, so untuk video kali ini saya nak buat Hot Wheel. Mana Hot Wheel ya? Okay, so ini Nissan Skyline GTR BCNR 33 ataupun Nissan Skyline GTR R33. Okay, so saya ada dua. Okay, yang ini adalah dari tahun ini punya 2025, series Hot Wheels 70s versus 90s. Okay, so ini adalah yang 90 punya lah. Dia ada decal HKS rasanya. Okay, HKS punya decal. Okay, cantik. So kalau nampak macam ini, dia warna dia macam sama, tapi kalau tengok betul-betul secara lebih dekat, warna dia berbeza. Nanti bila saya balik pergi ke depan, kita tengoklah lebih dekat lagi perbezaan warna dia. Okay, so saya show dengan kamu orang untuk dibuat. Saya nak buat untuk thumbnail dia nanti. Okay, okay, cantik. Okay, so ini adalah Nissan Skyline GTR R33. Okay, satu saya dapat dekat pack, satu beli online kot. Tak ingat lah. So saya harapkan case yang 2026 yang tahun depan punya ada lagi keluar variant ini. Saya memang suka dengan Nissan Skyline. Tak kisahlah R30, R32, R33, R34, R35, Liberty Walks. Okay, semua saya minat. Okay, memang saya akan collect. Nanti bila ke depan saya akan tunjuklah koleksi-koleksi saya. Okay, so tanpa buang masa, jom kita ke depan dan kita review video hari ini, combine video. Okay, sebab saya ada dua ni, saya combine sekali lah, saya buka sekali. Okay, so jom. Okay, so inilah dia Nissan Skyline GTR R33. Okay, warna hitam atas dengan warna purple di bawah. Okay, kalau tengok macam ini memang tak ada perbezaan lah, sebab kedua-duanya gelap. Okay, tapi kalau tengok secara lebih dekat, ini warna hitam, ini warna purple. Okay, cantik lah. Walaupun decal dia sama, rim dia sama, tapi warna kereta dia berbeza. Sebab tu saya nak buka kedua-duanya untuk hari ini. Okay, so
Tak tahulah mana nak beza dia. Mungkin kod dekat belakang ni kod. Okay, kod ini tengok HYY80 N7C5. Lepas ni HYY04. Ni 80, ni 04. Tapi belakang dia N7C6, N7C5. Mungkin itu yang membezakan dia lah. Tapi kedua-dua ni adalah yang tak sama. Okay. Ini saya dapat dekat pack. Nasib baik. Masih ingat lagi lah waktu pagi kedai tu belum buka. Saya orang pertama datang. Dia belum gantung lagi. Masih dekat kotak. Saya tanya boleh ambil tak? Dia kata boleh. So rezeki waktu pagi. Okay. Mana? Yang warna hitam ni lah. Okay. Yes. So benda kad ni saya akan buka. Okay. Tapi saya tak koyak macam ni lah. Sebab saya nak simpan dia punya kad ni. Okay. Biasanya saya kalau mainline memang saya akan buka guna magic water saya. Okay. Tengok macam ini pun cantik. Apatah lagi kalau sudah dikeluarkan. Okay. So tanpa saya buang masa, saya buka dulu guna magic water. Lepas tu saya review satu persatu. Okay. So tunggu. Okay. So saya dah buka dengan magic water saya. Ni tengok belakang dia masih basah lagi. Okay. Masih basah lagi. Dan sangat nice. Yeah. So jom kita buka kedua-duanya. Okay. Yes. Ini ke depan sikit. Okay. Kita keluarkan daripada blister. Okay. So inilah dia. So ini kad dia tadi. Kad ni memang saya simpan lah. Okay. Saya akan simpan. Saya letak tepi ni. Supaya dia tak kacau lah. Okay. So mana-mana yang tanya mana koleksi mainline Hot Wheel untuk Nissan Skyline GTR. So semua sini. Okay. Sekejap saya ambil kad dulu. Okay. So ini saya letak tepi. Letak tepi sini. Okay. So inilah dia. So dua ini adalah dua yang terakhir sini. So maka lengkaplah box, display box Hot Wheel. Berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6 30 slot. Okay. So saya kena cari lagi 30 slot untuk letak yang ini lagi. Okay. Itu kemudian lah. Okay. Yes. So kalau macam ini nampak kan perbezaan dia, hitam dan juga purple. Hitam kat sini lah, hitam kat kanan dan purple di sebelah kiri. Okay. Tapi saya lebih suka warna purple ni. Warna purple ni nampak berkilat sedikit lah. Okay. So kita buat macam ni lah, comparison macam ini. Yes. So dekat tepi dia sama sahaja HKS. Lepas tu apa ni? Power. Yes, powers. Okay. Then dia ada sponsor HKS, Yokohama. Ini pun ada, ini pun ada. Tapi cubalah buat rim dia berbeza sikit lah. Ataupun warna dia berbeza. Dapatlah kita tahu. Okay. Tapi nice. Okay. Nak macam ini ke nak begini? Macam ni pun best jugalah. Okay. Buat macam ini. Okay. Satu atas, satu bawah. Tapi memang nice lah. Okay. So untuk yang depan pula. Okay. Depan dia dekat bonnet depan tu dia ada tulis HKS Powers. Okay. Dua-dua ada. Okay. Di tepi macam ni kan. Kita tengok tepi sebelah ni pula sama sahaja. Okay, HKS dia punya decal sama sahaja. Powers dekat pintu tu. Manakala dekat belakang dia agak kecewa sikit lah. Sebab tak ada taillight tempo, tak ada license plate pun tak ada. So kita tak dapat assume lah. Sebab ini adalah mainline sahaja. So mainline ni biasanya memang akan normal sajalah. Kalau premium macam ini, yang macam atas ni lah, yang ni yang macam ini memang dia akan ada front light tempo dengan tail light tempo. Tapi untuk yang ini tak ada. Okay. Dekat bawah dia kalau nampak macam ini adalah Nissan Skyline GTR R33. So first casting dia adalah pada tahun 2017. Lama jugalah, 2017 sudah almost like ini 2025, 8 tahun. Okay, betul kah? Yalah, 8 tahun lah. Okay, kalau salah tolong komen di bawah. So yes, very nice.
So antara kedua-dua ni saya lebih prefer yang warna purple ni lah. Yang purple ni. Hitam ni bukan dia tak cantik-cantik, tapi dia tak berkilat. Tengok dia tak berkilat. Tapi kalau untuk purple ni dia berkilat. Tengok ada shining. Mungkin dia letak grocery masa nak spray ni kan, dia nampak lebih kilat. Okay, so mana pilihan anda? Okay, boleh komen di bawah. Tengok dah jatuh dah. Okay, biasalah. Okay, ni dah warna purple jatuh tadi. Okay, scratch tak? Tak ada lah. Sebab bawah tu kapet, so dia tak tu sangat lah. Yes. Nice. Tapi kalau premium jatuh, memang nampak lah, sebab dia dia punya itu lebih apa nak beritahu, dia punya metal ni lebih mantap sikit lah. Okay, yang ini satu lagi, yang ini hitam. Okay, so komen lah di bawah macam ni lah, supaya dia tak jatuh. Terjatuh pula tadi. Okay, macam ni. So untuk saya lebih prefer yang ini. Okay, ini kedua. Okay, nice. So lepas video ni habis, saya akan letak dekat bawah sini lah. So untuk next video nanti, kalau view ini kamu akan tengok dia dekat ini R33. R33 dia akan berada di sini. Dua ni. Okay, di belakang Godzilla warna grey dengan Godzilla warna putih. So dia dekat sini. Ni R34. R34 dia akan turun nantilah. Yang dua ini R35 Liberty Walks biru dengan putih ni akan masuk sini lah. Dia akan ikut ni R30. Okay, yes. Semua dah ada dekat sana. Okay, so nice. So apa komen anda? Tulis di bawah. Okay, so itu saja untuk video kali ini. Saya buat double review Nissan Skyline GT-R R33 warna hitam dan juga warna purple. Okay, yes, nice. Okay, so ini macam mana letak? Tak apalah, letak sini. Dapat tengok kan? Okay, dapat tengok. Okay, so inilah dia. Kalau tak dapat tengok, saya letak macam inilah. Hitam dan purple. Okay, yes. Nice. So okay, yes, macam biasa, sebelum saya akhiri video ni, teaser untuk first video di 2026 nanti kita akan ada. Yes, kita balik kepada Transformers Blue Kiss. Okay, ya, mana dia? Ambil dulu. Okay, Transformers Blue Kiss. Okay, yang ini. Yes. So, saya dah buka 01, 02, 03 dan kali ini saya ada 04, iaitu Frag Rate Space Time. Okay, betulkah? Frag Rate Space Time. Okay, so dekat sini saya tak ada han apa-apa lah. Saya tak han apa-apa, semua saya okey saja. Dalam ini ada 7, 8, 9, 10. Okay, ada 10. Yang ini secret dia. Secret dia adalah Shockwave. Okay, so satu saya beli dekat Toys R Us, satu saya beli dekat Popular. Okay, so nak tengok lah, harap-harap tak double lah. Okay, depan ni nampak Smart Optimus Prime ni. Okay, yes. Okay, so ini adalah teaser untuk video yang akan datang. So stay tune. Okay, first saya akan buka satu dulu lah. Boleh tahu lah dekat komen lah, nak kiri ke nak kanan dulu. Okay, so dekat komen. Yes. Okay, ni letak tepi dahulu. So kita kembali kepada video highlight untuk video hari ini. Okay, so inilah dia Nissan Skyline GT-R R33. Okay, so itu saja untuk video kali ini. So terima kasih kerana dah tengok video ni sampai hujung. So mana-mana yang baru dengan channel saya, jangan lupa klik butang subscribe dekat tepi sini bawah ni. Bagi like dulu. Okay, give a like, share video ni dekat rakan-rakan yang minat dengan diecast. Okay, dan satu lagi dekat atas ini loceng untuk notification. Okay, so itu saja untuk video kali ini.
selamat tahun baru 2026. Happy New Year 2026. Kita jumpa lagi di tahun hadapan 2026 dengan video yang lebih mantap. Okay, so thank you, stay safe, and bye-bye. Mana boleh bye-bye macam tu saja kan? Nampak ni. Nice. Okay, mungkin lepas ni saya akan buka premium pula. Premium macam ni lah, premium punya. Okay, daripada mainline dah ada, premium pun dah ada, kita buka premium jugalah. Okay, thank you dan bye.